kita mengharapkan rakyat Malaysia bersama-sama dalam perjuangan yang kita bawa, bersama-sama untuk membongkarkan isu ini secara lapangan supaya memudahkan tanggungjawab tugas pihak berkuasa untuk mengambil tindakan undang-undang. Inilah kita membantu pihak berkuasa mendedahkan kepincangan yang berlaku sekarang ini dalam negara. Dalam masa yang sama, kita tidak mahu ada di kalangan penguat kuasa yang mengambil rasuah, yang kautim dengan warga-warga asing, sebab ini semua boleh mendatangkan kemudaratan kepada rakyat dan boleh memberikan nama yang buruk kepada kerajaan. Kita tidak mahu ada di kalangan penguat kuasa yang mengambil rasuah, yang melindungi warga-warga asing, yang tutup mata untuk tidak ambil tindakan ke atas permis warga asing yang mengalibabakan lesen rakyat tempatan. Sebab itu kita bongkar supaya kerajaan di peringkat kementerian, di peringkat menteri mengetahui bahawa ada kepincangan pelaksanaan di peringkat penguatkuasaan. Sebab itu kita berada di lapangan. Apa yang kita bongkarkan hari ini, alhamdulillah, telah mendapat perhatian daripada pihak berkuasa. Sebab itu kita turun di pusat Bandar Utara Selayang. Masa kita turun kali pertama, kali kedua, sehingga pada hari ini dah 5 kali kita turun. Ini kita buat secara berkala, tuan-tuan. Bila kita buat sedikit demi sedikit, daripada 1 kedai, 2 kedai yang disita, sehingga pada hari ini dah ada berbelas-belas permis yang disita di pusat Bandar Utara Selayang. Kita bukan nak tutup perniagaan rakyat Malaysia, tetapi kita nak bagi tahu kepada warga-warga asing dalam negara kita, janganlah merampas dan merompak hak rakyat tempatan secara haram. Ini yang kita nak bagi tahu. Dan kita sampaikan mesej ini dengan cukup jelas kepada kerajaan Malaysia bahawa kita nak membawa rakyat untuk sedar. Hak mereka sedang dirompak, hak mereka sedang diceroboh, hak mereka sedang dimonopoli. Subsidi rakyat tempatan sedang dimonopoli oleh warga-warga asing. Subsidi rakyat tempatan sekarang ini, tuan-tuan, sedang dinikmati oleh warga-warga asing dalam negara kita dengan cara yang tidak betul. Sebab itu kita buat terjahan, kita buat pembongkaran. Untuk apa? Untuk kita nak membantu kerajaan. Kita nak membantu kerajaan hari ini. Kita nak membantu kerajaan membasmi warga-warga asing, pendatang haram daripada merompak subsidi rakyat. Kita nak membantu kerajaan untuk memudahkan kerajaan boleh menjalankan tugas dan tanggungjawab penguatkuasaan ke atas warga-warga asing yang merampas hak-hak rakyat Malaysia. Ini yang kita cuba buat, tuan-tuan. Dan hari ini telah ada perubahan daripada 1-2 kedai sehingga 17-18 kedai yang telah disita di pusat Bandar Utara Selayang ini, tuan-tuan. Kita bukan nak mengambil hak penguatkuasa. Kita bukan nak mengambil tugas dan tanggungjawab pihak berkuasa. Kita nak membongkarkan isu agar memudahkan pihak berkuasa buat risikan, turun lapangan, ambil tindakan berdasarkan undang-undang yang ada dalam negara. Ini yang kita nak buat, tuan-tuan. Ini yang kita nak jadi rakyat yang bersama kerajaan. Rakyat yang membantu kerajaan untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas warga-warga asing yang menyalahgunakan subsidi rakyat Malaysia. Ini yang kita cuba buat. Adakah ini menjadi satu kesalahan bagi kita di Surplus? Adakah ini menjadi satu kesalahan kita kepada kerajaan? Adakah ini dilihat bahawa kita adalah musuh kepada kerajaan pada hari ini? Sebab itu kita nak bagi tahu, kita tidak ada kuasa. Kita hanya bantu membongkarkan isu. Kita tidak ada kuasa. Kita hanya bantu membongkarkan rompakan subsidi yang sedang berlaku. Sebab apa, tuan-tuan? Rakyat Malaysia sekarang ini kekurangan barangan subsidi. Apabila rakyat kekurangan barangan subsidi, bukan kerajaan yang gagal untuk bekalkan barangan subsidi kepada rakyat. Kerajaan tidak gagal. Kerajaan sentiasa keluarkan barangan subsidi kepada rakyat dalam kadar yang mencukupi
kepada rakyat Malaysia. Kerajaan Madani di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa keluarkan barangan subsidi mencukupi kepada rakyat Malaysia. Apabila kerajaan keluarkan barangan yang mencukupi, kenapa rakyat Malaysia tidak ada barangan subsidi di pasaran? Antara isu dia tuan-tuan, warga-warga asing ada berjuta-juta dalam negara kita. Warga-warga asing ini tidak masuk dalam nilaian bancian rakyat Malaysia untuk dapatkan subsidi. Warga-warga asing ini bukan dikategorikan di dalam bancian kelas M40 ataupun B40 tuan-tuan. Tetapi mereka ini boleh menikmati subsidi rakyat Malaysia secara menyeluruh. Inilah yang menyebabkan barangan-barangan subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan Madani tidak mencukupi. Sebab tuan-tuan, barangan subsidi ini dikeluarkan oleh kementerian berdasarkan keperluan rakyat, berdasarkan keperluan golongan yang memerlukan. Barangan subsidi ini ada kuota dia. Dia dikeluarkan berdasarkan hak rakyat, berdasarkan rakyat yang perlu kepada barangan subsidi. Cuba bayangkan tuan-tuan, berjuta-juta warga asing ini mereka menggunakan subsidi rakyat Malaysia tanpa ada sebarang halangan. Sebab itu, kita di surplus apabila kita melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lancarkan kempen Budi Madani 95. Rakyat tempatan yang nak guna, yang nak beli petrol RON 95 kena tunjuk IC dan wajib mempunyai lesen kenderaan barulah boleh dapat subsidi petrol. Apabila kita di surplus melihat kerajaan pada hari ini boleh buat melibatkan petrol, dan kita yakin bahawa barangan asasi juga kerajaan perpaduan Madani di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini boleh buat melibatkan barangan subsidi rakyat Malaysia. Mana-mana rakyat Malaysia nak beli barangan subsidi perlu tunjuk IC baru boleh dapatkan barangan subsidi. Barulah kita boleh kawal melibatkan subsidi barangan. Dan hari ini tuan-tuan, pada 19 Oktober 2025 di Pasar Raya di sekitar Lembah Kelang, KPDNK telah ada satu aplikasi e-kos. E-kos ini tuan-tuan, gunakan aplikasi e-kos, daftar di e-kos, nak beli minyak subsidi dengan harga RM2.50, kena guna aplikasi e-kos di bawah KPDNK. Baru boleh dapat minyak paket subsidi sebanyak 3 paket tuan-tuan. Sebenarnya ini adalah satu lagi petanda yang kerajaan Madani ini cuba kawal subsidi bersasar. Inilah satu kebaikan kepada rakyat Malaysia. Nak beli barang subsidi kena guna IC. Kalau tak mau guna IC, boleh beli saja apa-apa barang tanpa mendapatkan subsidi. Ini tuan-tuan, bahawa sekarang ini dah ada manfaat dan faedahnya menggunakan IC untuk beli barang subsidi. Hari ini, kalau di seluruh negara terpaksa guna IC untuk dapatkan minyak paket subsidi RM2.50, seorang boleh dapatkan 3 paket, bermakna secara automatically-nya tuan-tuan, warga-warga asing tidak boleh membeli barang subsidi di pasaran. Warga-warga asing tak boleh beli minyak subsidi di pasaran. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada IC. Mereka bukan warga negara. Sebab itu tidak boleh beli minyak subsidi. Ini lagi satu kebaikan yang dibuat oleh kerajaan Madani. Ini satu tindakan yang berani yang diambil oleh Kementerian KPDNK. Ini dapat menjaga hak kita selaku rakyat Malaysia tuan-tuan. Baru kita boleh. Kalau kerajaan tidak tetapkan untuk beli barangan subsidi menggunakan IC, bagaimana kita nak mampu untuk kawal barangan subsidi dalam negara?
Kalau tak guna IC, macam mana boleh mampu kawal barangan subsidi dalam negara? Kalau tak guna IC, bagaimana nak menghalang warga-warga asing untuk jangan beli barangan subsidi dalam negara? Sebab itu kita bagi tahu, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berani lancarkan petro subsidi bersasar, dan kita yakin, kita di 11 ini yakin tuan-tuan, bahawa kerajaan ini di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini juga akan mampu laksanakan subsidi menggunakan IC untuk barangan keperluan harian. Dan ini akan berlaku penjimatan tuan-tuan kepada kerajaan berpuluh bilion ringgit satu tahun tuan-tuan. Ini realiti. Sebab itu kita nak bagi tahu, sebagai rakyat kita bercakap atas kepentingan hak rakyat Malaysia. Apabila kerajaan ini tuan-tuan, apabila kerajaan yang ada sekarang ini boleh kawal subsidi, bermakna kita kena sokong tuan-tuan. Ini kita perlu sokong. Kita bukan ahli politik, kita bukan bercakap atas politik, kita bercakap atas kapasiti kita sebagai rakyat. Dan apabila kerajaan ini mampu kawal, halang barangan subsidi daripada dinikmati oleh warga-warga asing secara berleluasa, ini mampu untuk menjimat kos perbelanjaan negara tuan-tuan. Sebab itu kita perlu sokong. Sebab itu tuan-tuan, ini bukan semua perkara kita perlu hentam kerajaan, bukan semua perkara kita perlu hentam pemerintah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau hampa hentam 24 jam semua perkara hampa hentam, hampa bukan rakyat, hampa bukan bercakap atas dasar kapasiti hampa sebagai rakyat. Hampa bercakap atas dasar kapasiti hampa sebagai orang politik, sebagai ahli parti politik. Sebab itu hampa bercakap hentam 24 jam. Tetapi kita sebagai rakyat, kita bukan bercakap atas dasar dan kepentingan politik. Perkara ini adalah perkara yang membawa kebaikan kepada rakyat. Kawal petro subsidi dengan menggunakan kad pengenalan, ini membawa kebaikan kepada rakyat. Ini dapat menghalang petro subsidi daripada diguna oleh warga asing secara meluas. Ini dapat menjimat perbelanjaan kerajaan dan dapat manfaat kepada rakyat. Ini kita perlu sokong. Dan sekarang ini KPDNK ada keluarkan satu aplikasi, satu app e-kos. Kita daftar di e-kos ini tuan-tuan. Ataupun kalau kita tak daftar di e-kos, kita boleh daftar dekat My Digital ID. Daftar saja tuan-tuan. Daftar di situ dan nak beli minyak subsidi, dia orang akan scan tuan-tuan. Dan dia orang akan scan, kita boleh beli 3 paket minyak subsidi. Ini tuan-tuan. Selepas ini saya yakin, sebab itu saya bagi tahu, saya yakin Kerajaan Perpaduan Madani ini di bawah pentadbiran PMX akan boleh buat semua barangan-barangan subsidi rakyat Malaysia nak beli menggunakan IC tuan-tuan. Ini benda yang betul-betul perlu sokong tuan-tuan. Ini rakyat perlu sokong tuan-tuan. Sebab apa? Apabila menggunakan IC, rakyat boleh beli barangan subsidi menggunakan IC. Untuk apa kita ada IC kalau kita tak gunakan IC kita? Untuk apa kita nak berbangga sebagai rakyat Malaysia kalau kita tak mau guna IC kita langsung untuk beli barangan subsidi? Sekarang ini kerajaan muat perkara yang betul, perkara yang memberi manfaat kepada rakyat. Kita perlu sokong. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia tuan-tuan, perlu sokong. Ini bukan melibatkan politik, ini bukan melibatkan sokongan politik tuan-tuan. Ini adalah melibatkan kepentingan hak rakyat yang dijaga oleh Kerajaan Perpaduan Madani di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan politik. Ini mampu jaga tuan-tuan, mampu jaga barangan subsidi. Saya nak tunjuk tuan-tuan ya. Apa yang kita di 11 perjuangkan. Kita di 11 kita sentiasa perjuangkan melibatkan hak rakyat Malaysia. Ini yang menjadi keutamaan kita. Kita sentiasa bersuara untuk perjuangkan hak rakyat Malaysia. Hak kita untuk kita. Pertahankan hak rakyat.
Di dalam kita punya JC pun kita ada tulis, tuan-tuan. Kita ada tulis dengan cukup jelas. Kita tidak ada cenderung kepada mana-mana parti politik pun. Kita tulis cukup jelas, pertahankan hak rakyat.